Dalam video ni saya nak cerita macam mana omega 3 boleh bantu untuk turunkan masalah keradangan, iaitu sakit sendi yang anda ada. Jadi nak tahu macam mana mekanisme dia. Tengok video ni sampai habis. Kalau belum lagi subscribe, saya dah minta anda untuk klik butang subscribe. Okey, untuk masalah sakit lutut ataupun sakit sendi, kita memang cadangkan produk kombinasi. Sebab setiap produk dia ada kerja-kerja yang tersendiri. Okey, macam kita kan, kita nak makan nasi lemak, kita nak makan sayur, kita nak minum air. Sama juga dengan kita punya sel-sel sendi kita. Dia ada kegunaan masing-masing. Tapi untuk video ni, saya nak cerita pasal omega 3 sahaja. Jadi kalau nak omega 3 dan juga produk-produk kombinasi yang memang bagus untuk sendi anda, saya nak minta anda terus boleh klik dekat link di bahagian description. Kalau anda tengok video ni melalui TV, boleh terus WhatsApp ke 019-394-9873. Baik, saya akan cerita 3 mekanisme omega 3 untuk masalah keradangan sendi. Okay, yang pertama, omega 3 ni, dia memang kerja dia adalah untuk memberi kesihatan kepada sendi. Dia akan bantu untuk memberi kesihatan sendi yang lebih sihat. Jadi apa maksud sendi yang lebih sihat? Sendi yang lebih lancar dari segi pergerakan. Dia akan bantu untuk flexibility kita punya sendi kita, daripada susah nak lipat lutut, nak solat kan, kepada mudah nak lipat lutut. Siapa yang mungkin nak bersukan, rasa kaki dia keras je kan. Jadi dia akan lebih fleksibel. Yang kedua, omega 3 ni sangat bagus untuk keradangan sendi. Apa maksud keradangan? Keradangan tu maksudnya bengkak-bengkak lah. Bengkak-bengkak kecil dan bengkak-bengkak besar yang kita nampak dan juga yang kita tak nampak. Jadi apa yang berlaku? Bila kita gunakan sendi kita ni, berlaku pergeseran antara otot dengan tulang, rawan semua ni kan, dia ada inflamasi. Dan untuk kita yang siapa yang ada masalah rendah imun, maksudnya selalu sakit sendi, dia bantu untuk anti-inflamasi juga. Siapa yang ada masalah gout kan, jadi mudah makan je kena gout, makan ini kena gout. Jadi dia bantu untuk lawan inflamasi pada sendi kita. Jadi senang nak cakap, dia bantu untuk kurangkan sakit lutut, sakit sendi lah. Okay, dan yang ketiga, omega 3 ni penting untuk imun kepada sel-sel kita. Sel-sel kita, siapa yang lebih berusia, maka tahap imun sel dia makin kurang. Macam kita dulu muda-muda, kalau kita sakit cepat ataupun susah nak demam kan, ataupun cepat recover. Sama juga bila kita berusia, sel kita tu jadi lemah. Omega 3 ni diperlukan untuk lapisan luar sel kita. Lapisan luar sel kita perlu kepada omega 3 untuk lawan jadi bengkak, jadi sakit, jadi rosak sel tu kan. Sangat-sangat penting omega 3. Dan satu lagi, kalau you ada masalah berat badan, siapa yang ada berat badan berlebihan, memang dia akan tekan sendi. Sendi jadi sakit. Jadi nak ambil yang 5 dalam 1, produk yang 5 dalam 1 untuk fungsi untuk bakar lemak juga. Omega 3 pun sangat bagus untuk bakar lemak. Sangat bagus untuk bakar lemak dan dibantu untuk fungsi lain. Okay, jadi nak dapatkan omega 3 the best untuk sendi, boleh dapatkan dekat link yang saya sediakan di bahagian description. Klik dekat situ, dan nak WhatsApp, nak dapatkan, boleh WhatsApp terus ke 019 394 9873. Terima kasih.